Let me take you higher. Mana kau aku? Semua pasukan dua ke? Dah sedap. Oh! Mana mu jadi gini kan? Benda masalahmu. Masalah dia pula. Memang gini? Memang gini buat ni? Lek mu ni. Mulut mu apa gitu? Biar aku ada buat benda-benda apa? Salam. Lama tak jumpa. Panas duduk sini kan? Getung lagi. Mari kita cari tempat dedah lah. Mari. Nak sedap. Pondok belakang aku ni lah. Jom. Mari. Aku baru ingat. Benda plan mu nak oyak marang. Plan pasal budak tu. Gini. Siapa jadi? Aku ada dah. Tapi baru sikit orang tahu kan. Dia kau buat dosa kena kabur ke orang semua. Kena kabur ke semua orang. Aku buat live lah. Aku buat live. Lepas tu aku tunjuk dosa aku ni. Baru start. Kita buat live dulu. Okay. Masuk guys. Tap screen dulu. Hok masuk tu tap screen dulu. Ni. Aku nak tunjuk ni. Saya mau kenal dok benda ni. Saya mau kenal dok. Ni. Saya kelas depan. Manalah tahu benda-benda gini. Nak street figure hok kelas depan tu. Nak keluar rumah pun minta kebenaran dulu. Mu nak buat gini? Aku buat dosa gini pun mak ayah aku dak marah. Saya mengaku. Aish. Macam aku kenal dua orang itu. Kawan-kawan aku. Aku rasa aku kena tunjuk ke dosa ke saya supaya dia terikut dengan aku. Aku dulu saya mu. Ni, siapa nak buat dosa kena buat video macam aku kau. Kena tunjuk ke semua orang. Faham? Bye bye. Ciao. Ish. Dia bisik nak apa? Biasa orang tua kata apa? Kalau ada bertiga, tak boleh bisik berdua. Jadi hak seorang tu terasa. Aku hak satu pun tahu apa kan. Nak kena dua orang ni. Nak kena siap. Nak kena dua orang ni. Nak kena ni. Oi! Panah ni. Semua panah ni. Mu tahu tak dalam Islam? Tak boleh. Kalau ada bertiga berbisik berdua. Tak boleh. Mu tahu tak topi topi. Mu tahu tak? Ronaldo, mu tahu tak? Tahu dah. Tapi, hok mu buat tu haram. Betul. Haram mu ke haram? Ni, mu cakap pasal ni ke? Ni tak apa. Tak apa. Ni sebab aku stres. Aku saja stres. Kalau aku buat ni aku hilang stres. Tahu tak? Orang kalau stres cari jadah. Savage! Bukan buat tattoo. Mangang. Mu cakap macam mu dak aji buat dosa. Mu subuh pun pukul 8, pukul 9 kodo. Mu jangan bajet macam ahli ulama lah. Sengih dah apa? Mu jangan tengok siapa hok sampaikan. Mu tengok siapa yang menyampaikan. Mu ingat muka begitu aku akan berubah. Mu ingat muka begitu aku akan berubah. Nak fight
By order of the Peaky Blinders. By order of the